Ada banyak benda sebenarnya, tapi yang saya punya cadangan lah at least sebelum kita mati, cubalah baca terjemahan Quran daripada awal sampai habis. Sebab Allah turunkan Quran ni untuk kita tau. Faham. Lepas tu kita sia-siakan Quran, tak kerugi bis. Dalam kubur nanti Allah akan tanya tahu apa kitab selama ni kita lalaikan Quran. Takut-takut kat kubur tak boleh jawab. Cuba sekali semua hidup, selain khatam Quran, cuba baca terjemahan daripada awal sampai habis. Kalau lah at least macam susahan, tak ada masa ke apa, at least cari buku-buku tadabbur yang explain sinopsis daripada awal sampai habis. Mana tahu selepas baca buku tu akan rasa jatuh cinta untuk lebih faham. So benda tu membuatkan kita akan lagi rasa seronok nak baca. Buat benda tu setiap hari, InsyaAllah satu family faham Quran lah. At least ada basic, boleh dapat gambaran Quran ni daripada awal sampai habis cerita pasal apa. At least family kita ada basic. So penting lah bagi saya, kalau kita orang Islam tak ada effort untuk nak faham Quran, rugi.